Kalau sebut makanan tradisi orang utara, memang tak lengkap tanpa pengat pisang. Di Perlis, kuih ni cukup popular dan biasanya dibuat menggunakan pisang yang dah masak lama. Rasanya manis, lembut dan memang sedap dimakan panas-panas. Jom, saya tunjukkan macam mana nak buat pengat pisang yang mudah dan menyelerakan. Pertama sekali, lenyekkan pisang sehingga lumat menggunakan garfu. Seterusnya, masukkan tepung gandum, gula dan garam. Kemudian, masukkan 1 sudu gula, tambahkan air sikit demi sedikit. Panaskan kuali dan oles minyak menggunakan daun pandan. Cedok adunan ke dalam kuali dan ratakan menjadi bulatan kecil. Dan akhir sekali, angkat dan hidangkan bersama gulai ikan.